Assalamualaikum, bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din nak share satu resipi nasi goreng lah. Okey, hari ni Cik Din nak buat nasi goreng. Okey, Cik Din nak ajar cara bagaimana Cik Din buat nasi goreng kunyit yang sedap. Ni cara yang paling sedap yang pernah Cik Din buat ya. Okey, kalau nak tahu bahan-bahan apa yang Cik Din gunakan untuk kita buat nasi goreng kunyit yang sedap, okey, jom kita tonton video ni sampai habis. Dan kepada yang baru singgah, Cik Din harap jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Cik Din. Okey, inilah antara bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat nasi goreng kunyit yang sedap ya. Okey, bahan-bahan dia kena ada kunyit lah. Ada kunyit, ada bawang putih, ada bawang merah, sedikit ikan bilis dan juga cili padi ya. Dan Cik Din ada isi ayam. Isi ayam ni potong kecil-kecil. Sayur dia Cik Din guna sawi dan juga irisan cili merah ya, cili besar tu. Dan nasi dingin ya, nasi putih semalaman. Cik Din buat ni untuk 2 ke 3 orang makan untuk pagi ni. Okey, bahan-bahan ni Cik Din nak tumbuk dulu macam bawang dan juga kunyit serta ikan bilis tu Cik Din nak tumbuk. Campur sekali dengan kita punya cili. Okey, masukkan sekali. Siapa yang nak blender ataupun nak chopper pun boleh juga. Okey, kunyit ni kalau rasa lebih, okey, boleh kurangkan. Kalau nak rasa lebih kau dengan rasa kunyit tu boleh letak lebih ya. Okey, kita nak tumbuk sekali bahan-bahan ni. Okey, Cik Din kalau buat nasi goreng lebih suka tumbuk je. Lagi rasa asli dia punya aroma tu. Okey, dah siap tumbuk macam ni. Nampak tak kejadian dia? Lumat macam ni. Okey, bolehlah kita mula masak nasi goreng kita ni. Okey, untuk masak dia, nasi goreng ni tak perlu nak letak minyak banyak sangat. Okey, panaskan minyak. Bila minyak kita dah panas, tumiskan bahan yang kita tumbuk tadi tu. Okey, gunakan api yang sederhana. Okey, kita tumis sampai dia betul-betul pecah minyak ataupun betul-betul naik bau ataupun betul-betul garing. Cik Din kalau buat nasi goreng suka tumis lama-lama sikit bagi hilang rasa bau bawang ataupun bau mentah bahan tumisan kita tu. Okey, bila dah garing, okey, kita masukkan isi ayam kita. Okey, isi ayam tu potong kecil-kecil macam ni. Nak letak udang ke, nak letak daging pun boleh. Ikut cita rasa kita. Siapa-siapa yang suka letak udang ataupun letak sotong, boleh je. Tapi Cik Din suka letak isi ayam kalau buat nasi goreng ni ataupun daging kisar ya. Okey, lepas tu bila dah siap tumis tu, kita masukkan nasi. Okey. Kalau nak goreng lebih tu, nak untuk 3-4 orang makan atau 4-5 orang makan, boleh lebihkan bahan-bahan tumisan tadi tu. Okey, kalau untuk Cik Din ni, Cik Din buat hanya untuk 2 ke 3 orang makan. Okey, tapi siapa yang makan banyak tu, tak cukup lah. Okey. Okey, kita tumis, kita kacau, kita balik-balikkan dia. Mana yang nasi yang belum hancur tu, boleh kita tekan-tekan dia sampai hancur. Dan bila dah sebati, kita masukkan sedikit sos tiram ya, lebih kurang dalam 1 ke 2 sudu makan. Masukkan sedikit kicap sotong ataupun sos ikan. Okey, kita kacau-kacau lagi. Okey, ala-ala chef gitu. Nampak tak macam Cik Din buat ni? Okey, Cik Din tak ada senduk yang khusus lah untuk kita buat. Pakai senduk sayur je. Okey, mana-manalah. Janji kita boleh masak dengan sempurna. Tapi kalau satu senduk ataupun satu sudik yang kita guna, susah juga untuk kita buat nasi goreng ni. Okey, lepas tu bila dah sebati, kita masukkan sedikit garam dan tambahkan sedikit penambah rasa. Ikut cita rasa. Okey, lepas tu masukkan kita punya sayur tadi tu. Nak guna kailan ataupun nak guna kangkung, tak ada sawi, boleh juga. Tapi lebih sesuai guna sawi ataupun kailan. Sayur yang berdaun lebar macam ni, lebih cantik kita punya nasi goreng tu. Lepas tu kita goreng lah. Kita goreng sekali lagi sampai sayur kita tu layu ya. Okey, cara goreng Cik Din lebih suka buat macam ni lah. Okey, goreng lama-lama sikit bagi dia garing. Okey, bila dah garing, dah masak macam ni, nampak tak kejadian dia? Warna dia cantik, rasa dia dan bau dia memang sangat-sangat sedap ya. Okey, bolehlah kita matikan api dan sedia untuk kita hidangkan. Anak-anak pun dah tak sabar ni nak makan. Okey, nampak masih berasap lah kita. Makan panas-panas memang sangat sedap ya nasi goreng kunyit ni. Aroma kunyit dia tu memang menarik minat
dan rasa untuk kita cuba ya. Okey, dan tekstur nasi dia tu tak melekit sangat dah. Sebab kita goreng tadi tu, kita goreng lama-lama bagi dia garing sikit. Okey, tapi dalam video ni dia dah pendekkan dia lah. Dah edit dia. Okey, dan untuk kita makan nasi goreng ni, bolehlah letak makan bersama timun ataupun ada lauk lain. Anak-anak suka lauk lain, boleh letak tambahkan sosis ke. Okey, tambahkan telur dadar ke, ikutlah cita rasa masing-masing. Yang penting kita ikut cita rasa anak-anak, keluarga kita. Mana yang suka dekorasi makanan tu, boleh letak lauk lain ataupun bahan lain untuk menambahkan lagi minat anak-anak kita untuk makan. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik Dia harap jangan lupa cuba buat resepi nasi goreng yang Cik Dia ajar ni. Resepi nasi goreng kunyit yang sangat simple. Rasa dia memang cukup-cukup sedap. Cik Dia tak pernah orang kata jemu untuk buat resepi ni. Okey, sehingga kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum. Jumpa lagi.